Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 18 Rejab. 18 28 Rejab 1447 Hijrah. 18 Januari 2026 kawan-kawan. Alhamdulillah. Dia orang ni ada dekat kandang ni. Belah kandang belah atas ni, alhamdulillah. Kita ada pondok kita dekat situ. Alhamdulillah, syukur. Hari ni aku tadi hari ni tengok leadership, board of leadership scammer dah ada dekat situ tadi. Dia berbincang tadi dekat pokok apa benda, pokok durian duduk atas meja, pokok cempedak duduk atas meja kan. Pokok durian yang duduk atas meja, leadership ni pokok durian dia pun punya magic, punya ajaib, punya canggih. Pokok durian atas meja saja, tak perlu tanam. Bersama-sama segelas kopi dekat mana-mana lokasi yang terpilih lah, yang chosen. Macam Nabi dia terpilih kan. Yang ni pokok durian, pokok-pokok tu yang terpilih untuk aktiviti scammer dah. Alhamdulillah, syukur dia bergerak masuk ke kandang. Kanan pusing Skoden. Skoden pusing ke kanan Skoden. Jangan pusing ke belakang Skoden. Nanti kena lipat. Dekat Gombok ni, nak tanya sikit, dekat Mahkamah Syariah Gombok tu ada ke tak angkat nikah gitu dengan pegawai polis tu? IVD Gombok ada tak? Nak tanya benda tu je untuk IVD Gombok. Kau DJ Selangor yang kena pergi ke Shah Alam tu, yang baru anak Sari ni dengan Saha ni, budak Saha ni aku tak tahu nama ayah dia nama apa. Dengan Syariman ni, ayah dia nama Sarik ni. Dia khabar aku ni kena buru. Dan kereta aku pula dekat situ, Welfire aku warna putih tu, yang aku orang conteng macam-macam tu. Babi hutan, gambar macam-macam, gambar babi lah orang lukis dengan spray, dengan spray, dengan marker pen apa benda dekat situ kan. Dia tulis babi lah, dia tulis celaka lah, dia tulis anak haram, macam-macam cerita dia tulis dekat kereta tu. Aku biarkan hilang kereta tu, kena rompak kan jalan dekat persekutuan punya, duk punya Shah Alam tu, NKBI keluar kat section berapa? Section 2 ke? Benda apa nama lembu raya tu yang nak pergi ke Kelang gate, pintu Kelang ke Meru ni. Ada, kalau ada tolong respon balik tuan.